Hari ni kita nak buat delivery untuk forklift 8FB15. 8FB tu maksudnya 8 series latest model. FB tu maksud forklift battery. Dan 15 ni maksud capacity 1.5 tan. Untuk kawan-kawan yang tak familiar, 8 series ni ada dua jenis. Satu adalah 8FBN dan lagi satu adalah macam ni 8FB. So yang 8FBN tu manufacture di China. 8FB ni manufacture di Jepun. So ini adalah direct import recondition forklift. So tahun buatan untuk forklift ini adalah 2023. Tapi sebelum kita buat delivery, kita akan buat full refurbish. Brake kita dah overhaul, semua seal kita dah tukar, hoses kita dah tukar, bateri kita dah buat service dan full charging. Selain daripada tu, tayar juga kita akan tukar dengan brand new. Bateri untuk forklift ini adalah original buatan Jepun. So brand dia adalah Hitachi. So kalau nak beli bateri ni dekat Malaysia memang cost dia tinggi. Spek mask untuk forklift ini adalah 3 stage container mask dan ketinggian maksimum adalah 4.3 meter. Forklift ini datang dengan attachment slip sheet ataupun setengah orang dia panggil ni push pull. So attachment ini adalah untuk angkat barang-barang yang non-palletized. So brand untuk attachment ni adalah Cascade, memang branded punya ni. So ini memang high quality. Customer telah beli forklift ini untuk harga RM62,000. Selain daripada tu, customer juga dapat 1 year warranty, free transportation, free basic training dan juga 3 free service. Kita juga akan bagi charger yang brand new untuk forklift ini. Customer yang beli forklift ini berada di Kulai Johor. Last kali kita nak ucapkan terima kasih kepada support yang diberi pada kami. Harap video ini dapat membantu anda. Jumpa lagi. Bye-bye.